Selamat pagi, kami di Pantai Batu Biru. And then look at the view. Cantik kan? Masya Allah. We wake up for 5:30 for this. It's worth it, it's worth it. Ni location apa? Tak tahu lah betul ke tak kalau dalam drama tu, tapi kalau dalam novel ni location novel Awak Suka Saya Tak. Pantai Batu Biru. Mana Hilman? Mana Hilman? I'm here. Mana Hilman? I'm here. Mana Hilman? I'm here. Mana Hilman berkuda? Tak nak lah yang ni. Mana Hilman berkuda? There's no Hilman here. Nowhere. Look at the sun. Sun has risen. Ambil. Terangnya. Isi tengok sunrise berjaya. Hilman je tak nampak. Hilman atas kuda je tak nampak. Where's Hilman? Hilman Yong Abdullah, where are you? It's so nice. It's so pretty. Oh, makan nasi kerabu. Sedap doa. Doa, umur Kelantan. Seumur selalu. Doa ni. Doa sembuh. Pagi-pagi kita makan. Mama. Aduh. Batu okey, ni tour rumah. Ini tempat parking. Okay, so masuk. Masuk sini kita ada belah kiri, kita ada bilik. Bilik dia sangat luas. Ada almari satu, ada bilik mandi satu, ada katil. Ni bilik. Lepas tu keluar, kita akan ke bilik sebelah. Bilik sebelah macam ni. Gitu, ada bilik mandi, ada almari, ada katil. Okay, kita ke bilik. Ni ada ruang makan, ada chandelier. Tapi panas sikit lah sini sebab tak ada kipas. Aircon pun tak sampai. Ni ruang tamu. Kita ada TV, kita ada wifi, ada budak. Sini ada kolam. Buat nampak lah. Sekali kita keluar. So jalan ke sini. Ada lagi bilik. Bilik. Tapi bilik ni tak ada. Okay, ni bilik. Ada almari tapi dia tak ada. Taulah tu dah. Tak ada. Dia ada bilik tapi tak ada bilik ayak. Kawan pun semua ada. Lepas tu ke sini ada dapur. Tengok tu mesti ada lampu. Peti ais, microwave. Siap ada kowe lagi. Ini toilet. Ada toilet ni, toilet cangkung. Ada juga toilet duduk. Malaslah nak tunjuk. Okay. Dan house tour Kelang Kabut. Lupa nak tunjuk. Kat luar ni ada gazebo. Ada shower. Apa tu? Ada kolam mandi. Belakang tu ada tempat sedia baju. Tapi malas nak tunjuk. So day 4 in Terengganu. Masa untuk balik dan shopping. Kami lalu je dah tinggal kat lahat dah. Tengok pemandangan. Hello. Macam kenit. Hello kenit. Kena RNR. Kena mengandung ke? Awak mengandung ke?
Jam tanda setuju. Kenapa jap? Rekod dia pendek. Bye-bye. Dah sampai Perak. Syamel mana? Mereka hitam! Wajak! Kami dah sampai Perak daripada Terengganu. Daripada tengah hari tadi. Sekarang dah pukul 9. Nak kat pukul 10 dah. Pukul 10 dah pun. Nanti kena copyright. I will talk to you guys later when I'm arrive home. Oh, what? What? Angah, hi! Angah pun tak nampak. Gelap. Yang kat belakang tu lagi lah. Racist dengan Hang je. Pernah dengar tak? Racist dengan adik sendiri. First time. Mana dia? Tak nampak pun. Betul. Nampaknya saya lupa nak vlog bila saya dah sampai rumah. Jadi, terimalah vlog D4 yang ringkas lagikan pendek ini. Thank you so much for watching. See you guys in the next vlog. Bye.